Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dia, Alhamdulillah tuan dia. Kita baca fadilat infak, fadilat sedekah. Dalam fadilat tajuk fadilat sedekah, fadilat infak. Kita baca fadilat infak ni, ada keterangannya panjang sikit. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nombor 14. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala hikmataka syu'lana. Allahumma ta'ala hikmataka syu'lana min qada'i rahmatika ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, air. Lantaran itu beliau telah menggali perigi dan kata, pahala sedekah air perigi ini adalah untuk Ummu Sa'ad. Hadis riwayat Miskat, Malik, Abu Daud dan Nasa'i. Hadis nombor 18. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, air. Lantaran itu beliau telah menggali perigi dan berkata, pahala sedekah air perigi ini adalah untuk Ummu Sa'ad. Hadis riwayat Miskat, Malik, Abu Daud dan Nasa'i. Sayyidina Sa'ad, hadis nomor 18. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal untuk dihadiahkan pahala kepadanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, air. Antara itu beliau telah menggali perigi dan kata, apabila pahala sedekah air perigi ini adalah untuk Ummu Sa'ad. Hadis riwayat Miskat, Malik, Abu Daud dan Nasa'i. Keterangan. Keterangan. Baginda SAW telah menyatakan air adalah sedekah untuk yang paling afdal kerana keperluan air di Madinah sangat mendesak. Pertamanya, di negeri-negeri panas, keperluan air yang mendesak adalah di mana-mana pun. Lagipun pada masa itu air sangat kurang di Madinah. Selain daripada itu, manfaat air adalah umum dan ia juga merupakan keperluan umum. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa mengalirkan air, maka apa-apa saja yang diminum daripada air itu, sama ada manusia, jin ataupun burung pun, maka pahalanya akan terus menerus sampai kepada orang yang mengalirkannya, walaupun setelah dia mati sehingga ke hari kiamat. Hadrat Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu telah didatangi oleh seorang lelaki dan kata, dia lihat di lutut saya ada luka. Hadrat Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu telah didatangi oleh seorang lelaki dan kata, di lutut saya ada luka sejak 7 tahun. Sudah pelbagai perbuatan diusahakan, tetapi tiada yang berkesan. Saya juga telah berjumpa dengan tabib yang benar-benar yang besar-besar. Hadrat Abdullah bin Mubarak adalah kata, kamu pastikan tempat yang kekurangan air dan kamu galikan pergi di sana. Saya menaruh penuh harapan kepada Allah Ta'ala
bahawa apabila air mula keluar daripada itu darah yang keluar dari luka semua itu akan berhenti. Orang itu terus melakukan demikian, atas luka di lututnya itu telah sembuh. Hadrat Abu Abdullah Hakim Tabib radhiyallahu anhu adalah seorang muhadis yang masyhur. Wajah beliau telah tercedera. Beliau telah dijalankan pelbagai rawatan. Satu pun daripada rawatan itu tidak memberi manfaat. Setahun telah berlalu begitu saja. Pada satu ketika dia telah memohon agar Ustaz Abu Osman Subumi Rahmatullah mendoakan untuknya. Hari itu ialah hari Jumaat. Ustaz Abu Osman Subumi Rahmatullah telah mendoakan untuk beliau begitu lama, dan orang ramai yang hadir mengaminkan doa itu. Pada hari Jumaat yang satu lagi, seorang perempuan datang dan membawa tentang sepucuk surat yang tertulis pada hari Jumaat yang lepas, setelah saya pulang ke rumah, saya terus menerus dengan bersungguh-sungguh mendoakan untuk Syekh Abdul Hakim Tabib. Saya telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Baginda SAW telah bersabda, beritahulah kepada Abu Abdullah Hakim, hendaklah dia memudahkan air untuk orang-orang Islam. Mendengarkan berita itu, Syekh Abu Abdullah Hakim telah mengadakan tempat air sampai di hadapan pintu rumahnya. Beliau mengambil berat agar air berserta ais serta diisikan dalam suatu bekas. Setelah satu minggu berlalu, semua luka di wajahnya sudah sembuh dan wajahnya telah menjadi lebih berseri daripada sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu telah bertanya, "Ya Rasulullah, semasa hayat ibu saya telah menunaikan haji. Dia telah menunaikan haji dan menggunakan uang saya. Beliau juga telah bersilaturahim dan membantu orang dengan uang saya. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Sekarang ini jika semua amalan itu kami lakukan bagi pihak beliau, adakah pahalanya akan sampai kepada beliau?" Baginda SAW menjawab, akan sampai. Dalam sebuah hadis, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, semasa hayat ibu saya, dia telah menunaikan haji menggunakan wang saya. Beliau juga bersilaturahim dan membantu orang dengan wang saya. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Sekarang ini jika semua amalan itu kami lakukan bagi pihak beliau, adakah pahalanya akan sampai kepada beliau?" Baginda SAW menjawab, "Ya." Baginda SAW akan menjawab, akan sampai. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa seorang wanita telah bertanya kepada Nabi SAW bahawa ibu saya telah meninggal dunia secara mengejut. Jika tidak secara mengejut, mungkin beliau akan melakukan sedekah dan lain-lain amalan. Sekarang jika saya bersedekah bagi pihaknya, adakah sedekah itu akan menjadi bagi pihaknya? Baginda SAW bersabda, "Bersedekahlah bagi pihak ibumu. Hendaklah mengambil berat untuk menghadiahkan pahala kepada ibu kamu, ibu bapa, suami, isteri, adik, kakak, abang, anak-anak dan saudara mara yang lain, terutamanya
orang-orang yang ada pada orang-orang yang ada apa-apa bahagian daripada harta mereka sampai kepada kamu, ataupun jasa dan ihsan mereka yang khusus diterima oleh kamu, seperti para ustaz dan masyayikh. Adalah sangat memalukan jika bahawa semasa hidup orang-orang itu kita mengambil faedah daripada harta mereka atau mengambil manfaat daripada jasa dan budi mereka, namun selepas mereka mati dan mereka pula memerlukan pembantuan dan hadiah daripada kita pula melupakan mereka. Selepas seorang itu meninggal dunia, amalannya sudah terputus daripadanya, kecuali satu keadaan, iaitu dia ada meninggalkan sedekah jarah, ataupun dia ada melakukan apa-apa amalan termasuk dalam hukum sedekah jarah, sebagaimana akan diterangkan nanti. Pada masa itu dia sentiasa berada dalam keadaan berhajat dan menunggu-nunggu hadiah pahala, doa dan lain-lain, bantuan kepada orang lepas hidup. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa seseorang yang mati berada dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa seseorang yang mati berada dalam kubur seumpama seorang yang sedang lemas tertenggelam dalam air dan sentiasa berharap untuk mendapatkan bantuan dari setiap penjuru. Dia sentiasa menunggu-nunggu sekurang-kurangnya apa-apa bantuan doa daripada ibu bapanya, daripada bapa, adik-beradik, teman-teman dan lain-lain sampai kepadanya. Apabila sampai kepadanya apa-apa bentuk bantuan, maka bantuan itu lebih disukai daripada seluruh dunia. Hazrat Bashir bin Mansur rahmatullahi berkata bahawa pada masa wabak tahun Murebak, ada seorang lelaki yang menjadi kebiasaan menyertai solah jenazah, dan pada waktu petang dia selalu pergi berdiri di pintu pagar telah perkuburan dan berdoa dengan doa ini: semoga Allah SWT menukarkan kesunyian kamu dengan keceriaan dan mengasihani keasingan kamu, dan maafkanlah kesalahan kamu, dan semoga Allah SWT menerima amalan baik kamu. Selepas membaca doa itu, dia akan balik ke rumah. Pada satu hari, secara kebetulan dia tidak sempat membaca doa itu seperti biasa. Dia telah pulang ke rumah begitu saja. Pada malamnya dia bermimpi melihat satu kumpulan manusia yang ramai telah datang kepadanya. Dia telah bertanya, siapakah kamu semua? Kenapa kamu datang? Mereka menjawab, kami adalah penghuni tanah perkuburan. Kami telah biasa menerima hadiah daripada kamu setiap petang. Dia bertanya, hadiah bagaimana pula? Orang-orang itu menjawab, doa yang kamu baca setiap petang sampai kepada kami dalam bentuk hadiah. Laki itu berkata, selepas itu peristiwa itu, aku tidak pernah meninggalkan doa itu lagi. Hadrat Basyayar bin Qalib Najrini rahmatullahi berkata bahawa saya banyak berdoa untuk Hadrat Rabi'ah Basirah rahmatullahi. Pada satu ketika saya telah melihatnya dalam mimpi. Beliau telah berkata,
Basyasyarai. Hadiah-hadiah kamu sampai kepada kami dalam bekas nur yang ditutup dengan kain sutera. Saya telah bertanya kenapa demikian. Mereka menjawab, doa-doa orang Islam yang telah diterima untuk orang-orang mati akan dibawa kepada mayat dalam kubur dalam bekas daripada nur yang ditutup dengan kain sutera. Ini adalah hadiah yang dihantar daripada sepulan untuk kamu. Berapa lagi kisah seumpama ini akan dibentangkan di lambaran-lambaran mendatang dalam keterangan kepada hadis-hadis dan Imam. Beberapa lagi kisah seumpama ini akan dibentangkan di lambaran-lambaran mendatang dalam keterangan kepada hadis-hadis. Dan Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menulis dalam kitab Syarah Muslim bahawa tiada sebarang perselisihan dalam kalangan orang Islam yang pahala sedekah akan sampai kepada orang mati. Inilah pendapat mazhab yang hak. Ada sebagian orang menulis bahawa si mati tidak akan menerima pahala yang dihantar kepadanya. Ini adalah pendapat sama sekali batil dan terang-terang salah. Ini adalah pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat ini bertentangan dengan ijma' umat. Oleh sebab itu, ia patut diketepikan sama sekali. Syekh Taqi Uddin rahmatullahi alaihi mengatakan, siapa yang memikirkan bahawa manusia hanya menerima pahala amalan dia sendiri telah lakukan, maka dia telah menyalahi ijma' umat. Ini adalah kerana umat telah sepakat ijma' bahawa seseorang boleh mendapat faedah daripada dua orang lain. Ini pun satu bentuk manfaat daripada amalan orang lain. Selain daripada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat di medan mahsyar pada hari kiamat. Para nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain serta para solehin juga akan memberi syafaat. Ini semua pun dalam bentuk manfaat daripada amalan orang lain. Para malaikat pun mendoakan dan beristighfar untuk orang mukmin sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran pada permulaan surah Al-Mu'min. Ini pun manfaat daripada amalan orang lain. Oleh sebab itu Allah Taala akan mengampunkan dosa ramai orang semata-mata dengan rahmatnya. Ini adalah faedah daripada sesuatu yang bukan merupakan usaha dan amalan seseorang. Selain itu, anak-anak orang mukmin akan dimasukkan ke dalam syurga bersama kedua-dua ibu bapanya sebagaimana dinyatakan pada permulaan surah At-Tur. Ini juga manfaat daripada amalan orang lain. Selain daripada itu, dengan menunaikan hajat badal kewajiban haji yang teragung atas seseorang yang telah mati akan terlaksana. Ini juga manfaat daripada amalan orang lain. Mereka hanya banyak perkara yang susah untuk kita menghitungkan, boleh dijadikan dalil dan hujah atas kenyataan itu. Seorang ahlullah berkata bahawa seorang saudara saya telah meninggal dunia. Saya telah menemuinya dalam mimpi dan bertanya kepadanya, setelah kamu dimasukkan ke dalam kubur, apakah yang telah berlaku kepada kamu? Dia pun menjawab, pada masa itu datang satu nyalaan api kepada saya. Namun pada masa yang sama doa seseorang juga telah sampai. Jika doa itu tiada, pasti nyalaan api itu
telah kena pada saya. Hadrat Ali bin Musa Haddad rahmatullah alaihi berkata, saya bersama Imam Ahmad bin Hanbal telah menyertai satu pengurusan jenazah Hadrat Muhammad bin Qudamah Johari rahmatullah alaihi pun ada bersama kami. Apabila mayat sudah diteram, maka datang seorang yang buta lalu duduk di sisi kubur dan mula membaca Al-Quran. Lantas Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ahmad bin Hanbal rahmatullahi berkata, duduk membaca Al-Quran di sisi kubur adalah amalan bid'ah. Semasa ram pun jangan pulang dari sana. Hadrat Muhammad bin Qudamah rahmatullahi bertanya kepada Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad rahmatullahi, apakah pendapat tuan tentang Muhasir bin Ismail Halbi rahmatullahi. Imam Ahmad rahmatullahi menjawab, dialah seorang yang mutabar. Hadrat Muhammad bin Qudamah rahmatullahi bertanya lagi, adakah tuan juga ada mempelajari hadis daripadanya? Imam menjawab, ya, saya ada mempelajari beberapa hadis daripadanya. Hadrat Muhammad bin Qudamah rahmatullahi berkata, Mubashir telah memberitahu saya bahawa Hadrat Abdurrahman bin Ala bin Laj rahmatullahi telah menukilkan daripada ayahnya bahawa apabila hampir meninggal dunia, maka beliau telah berwasiat supaya dibacakan di bahagian kepala dan kaki kuburnya, bahagian awal dan bahagian akhir surah Al-Baqarah. Bersama itu beliau mengatakan bahawa beliau mendengar Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menguasaikan perkara ini. Mendengar kisah ini, Imam Ahmad rahmatullahi pun berkata kepada Hadrat Muhammad bin Qudamah rahmatullahi, kamu pergi kembali ke tanah kuburan tadi dan beritahu kepada orang buta itu, hendaklah dia teruskan bacaan Al-Qurannya. Hadrat Muhammad bin Ahmad Marwazi rahmatullahi berkata bahawa saya dengar daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi, bila kamu pergi ke tanah kuburan, maka bacakanlah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas dan hadiahkanlah kepada ahli kubur, pahalanya akan sampai kepada mereka. Penulis kitab Mughni yang merupakan kitab fiqh yang mutabar bagi mazhab Hanbali telah menukilkan kisah di atas dalam kitabnya, dan juga perbincangan tersebut berserta riwayat yang berkaitan. Demikian dalam kitab Bazid Majhud daripada kitab Bashar, sesiapa yang berpuasa, bersolah dan bersedekah atau bersedekah kemudian menghendakkan pahalanya kepada orang lain, sama ada orang yang masih hidup ataupun orang telah mati, maka pahala itu pasti akan sampai kepadanya. Dalam kitab Abu Daud dinukilkan kata-kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adakah sesiapa yang akan mengambil tanggungjawab untuk pergi bersolah dalam masjid Usyar dekat bandar Basrah sebanyak 2 atau 4 rakan, kemudian kata pahala solah itu adalah untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hendaklah kita sangat-sangat mengambil berat untuk menghantar hadiah pahala
kepada orang-orang yang telah mati daripada kalangan sanak saudara. Selain daripada itu, ialah hak mereka. Sedikit masa lagi setelah kita mati, kita juga akan berjumpa dengan mereka. Betapa malunya jika kita telah mengambil faedah daripadanya, budi jasa kita sudah marah itu, namun kita tak mengingati mereka. InsyaAllah apa yang kita dengar kita buat makan dan sampai makan. Makan jangan lupa Wallahu a'lam bishawab.